Kalau awak tengok botol ni mesti awak ingat mahal kan? Macam yang awak boleh tahu kita ada beberapa hari sahaja lagi untuk kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi mana yang tengah mencari perfume untuk pakai di Hari Raya ni, awak kena mari di Encash Perfume. Sebab apa? Sebab kita ada sediakan pelbagai pilihan untuk awak pilih. Pelbagai pilihan wangi, pelbagai pilihan design botol. Antaranya yang Arif pergi ni, design botol terbaru. Kalau awak tengok botol ni mesti awak ingat mahal kan? Tengok botol pun macam botol Arabic itu. Tapi harga dia semua sama mengikut saiz. Tahu harga berapa? Mari kita Arif tunjuk dalam. Untuk harga botol ni bersaiz 34 ml. Kalau awak tengok pada bentuk botol harga memang ratus lebih lah. Tapi harga sebenar 30 je satu botol. Tapi kalau awak borong, awak boleh dapat lagi jimat. Borong minimum 5 botol je. Awak ajak orang mah, pilih bau, beli satu seorang cukup. Ajak 5 orang, awak boleh dapat dengan harga RM20 untuk sebotol. So kalau awak beli borong, minimum 5 pieces. Untuk wangi pula, kita ada sediakan dalam 950 lebih jenis pilihan wangi yang awak boleh pilih. Tak kira lah awak nak pilih wangi fruity, wangi floral, terpulang. Ikut cita rasa hidung awak sendiri. Sebab kita ada banyak pilihan. Jadi kalau awak tengah mencari perfume untuk pakai hari raya nanti, awak boleh mari walk in di Encash Perfume. Jadi untuk anak-anak perantau yang bekerja keluar daripada Kelantan, awak balik raya sini, awak marilah walk in di Encash Perfume Maker. Kita ada pelbagai pilihan yang awak boleh pilih untuk awak guna di hari raya nanti. Showroom kita buka dari pukul 9 pagi hingga 10.30 malam. Tapi untuk pukul 7 hingga 8 kita akan berehat seketika untuk kita beri ruang kepada staf kita berbuka puasa. Jadi lepas pada pukul 8 awak boleh marilah sehingga pukul 10.30. Jadi awak jangan lepaskan peluang ni. Ingat Thailand Hari design branding mewah, harga hamba.